Jadi sahabat-sahabat, ini adalah zikir yang disampaikan oleh Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Dikatakan Nabi SAW sering membaca istighfar ini ketika rukuk dan juga sujud. Jadi sahabat-sahabat, sebelum itu you are nak ajak sama-sama tekan 5 butang yang bermanfaat di sini. Sebarkan seluas-luasnya video ini, kerana video ini, amalan ini untuk semua orang Islam yang tengok video ini, bukan untuk orang yang sombong. Boleh insya-Allah? Jadi sahabat-sahabat, tengok dekat skrin tu, kita baca sama-sama dan kita hafal baca pada waktu rukuk dan sujud. Ya, ini kita kena solat lah yang paling utama sekali, betul tak? Okey. Tengok betul-betul. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Ada yang bertanyakan kepada saya berkenaan dengan status hadis ini. Jom kita bincang. Pertama, adakah hadis ni terdapat dalam mana-mana kitab hadis? Jawapannya ada. Ia terdapat dalam kitab Sahih Bukhari, terdapat juga dalam kitab Sahih Muslim, yang mana Sayyidatina Aisyah menceritakan bahawa Nabi SAW dalam sujud dan juga rukuk baginda memperbanyakkan doa Subhanakallah Rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Apakah status bagi hadis ini? Hadis ini statusnya adalah hadis yang sahih, boleh dinisbahkan kepada Nabi SAW, boleh disebarkan secara meluas, tidak menjadi apa-apa masalah. Dan ini antara bacaan-bacaan yang boleh diamalkan dalam sujud dan juga rukuk, dan ia adalah tempat yang mana sangat-sangat bagus untuk kita memperbanyakkan doa-doa kita. Ada lagi video yang tidak letakkan status, tag saya akan komen insya-Allah.